Pernah tak anda perasan, walaupun bertudung, kawasan mata tetap nampak penat atau mula menunjukkan tanda-tanda penuaan? Ramai wanita bertudung tidak sedar bahawa kulit sekitar mata adalah paling nipis dan sangat sensitif berbanding bahagian lain. Faktor seperti sinaran UV, habuk, pencemaran, dan kekurangan kelembapan boleh mempercepatkan kemunculan garis halus, kedutan serta lingkaran gelap. Cara terbaik menjaga kawasan ini bermula dengan pembersihan lembut menggunakan pencuci tanpa pewangi yang sesuai untuk kulit sensitif. Elakkan menggosok terlalu kuat ketika menanggalkan solekan mata kerana ia boleh merosakkan kulit halus tersebut. Setiap malam, sapukan krim mata khusus yang mampu menghidrasi dan memperbaiki struktur kulit secara mendalam. Urut perlahan-lahan dengan hujung jari untuk melancarkan peredaran darah tanpa menekan kuat agar kulit tidak mudah kendur. Jangan lupa, walaupun bertudung, amalkan pemakaian pelindung matahari kerana sinar UV masih boleh menembusi fabrik tudung dan merosakkan kulit. Rehatkan mata dengan teknik kompres sejuk jika terasa letih atau bengkak. Konsistensi dalam penjagaan adalah kunci utama. Dengan rutin yang betul dan penjagaan teliti, kulit sekitar mata akan kekal muda, segar dan sewa semangat. Pulihkan semula.